Asal komik ni jadi macam ni? Apa yang sudah berlaku? Terus semua orang jadi macam ni. So, kita ada IP terbaru iaitu Campus Cilik. Katanya ini adalah lawak kampus versi chibi. Dan kalau korang nampak macam ni kan, nampak macam berwarna-warni. Lepas tu nipis. Dia tak tebal macam komik lawak kampus yang biasa tu. Okay? Sebab apa? Sebab ini kita sasarkan buat pembaca cilik, pembaca murid-murid sekolah rendah. Dan dekat belakang ni pun kita dah ada endorser ya, kat belakang tu Kursi Pertubuhan GPN Malaysia. Komik ini dapat memenuhi cita rasa murid dan sesuai sebagai bahan bacaan di perpustakaan sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dan bahasa yang santai dan ada pengajaran serta memuatkan pelbagai fakta. Disebabkan kita nak bagi dekat pembaca cilik, kita nak pastikan kandungannya selamat dibaca, tiada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sebab itulah warna rambut Venus pun berubah. Si Zena ni bibir dia tak tebal sangat. Lepas sekali Cikgu Noodle ni rambutnya tidak lagi menutup sebelah wajahnya itu. Makanya muka dia pun macam dah redha kan. So dekat dalam ni ada apa sebenarnya? Ada komik je ke? Tak. Dalam ni bukan setakat komik saja kita ada. Dan kita ada fakta di dalam ni. Okay. Setiap jilid ni dia ada topik dia masing-masing lah. Macam yang ni pasal banjir kilat. Yang ini pula pasal ikan hiu dan terumbu karang. Nampak tak dia punya fakta tu warna-warni dengan gambarnya sekali. Dan yang penting kita ada juga bahagian ruangan untuk membuat aktiviti lah. Macam teka-teka ke, jawab soalan ke, ujian ke, isi-isi tempat kosong ke. Jadi secara tak langsungnya buku ni memang sesuai lah. Bukan setakat untuk menghiburkan sahaja, malah memberi pengetahuan serta mengasah minda. Setakat ni dah ada 3 jilid. Dapatkan dekat kedai buku berdekatan dan juga secara online. Cari je Campus Cilik. Okey, selamat membeli.